Satu hari Nabi balik di rumah. Bila Nabi balik di rumah, Nabi bagi salam kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah ada dalam rumah. Lepas itu Siti Aisyah pun jawablah salam. Wassalamualaikum ya Rasulullah. Siti Aisyah pun buka pintu, Nabi pun masuk. Nabi dalam keletihan. Siti Aisyah pun duduk sela, Nabi pun tidur atas pohon Siti Aisyah. Kerana keletihan terlanjur. Dan Siti Aisyah tidak geruk sikit rambut pun. Pasal dia takut Rasulullah sedar. Kalau dia duduk main nyonyek, sedarlah orang tidur. Siti Aisyah tak geruk. Dalam keadaan Nabi lena tidur, Siti Aisyah bila janggut Nabi ada 10 orang hak putih. Ada 10 orang hak putih. Nabi duduk tidur, Siti Aisyah bila. Bila Siti Aisyah bila ada janggut 10 orang hak putih, langsunglah Siti Aisyah pun menangis. Jerit Siti Aisyah. Bila Siti Aisyah jerit, air mata Siti Aisyah titik atas pipi Rasulullah. Bila kena air mata sejuk, Rasulullah pun sedar. Bila Rasulullah sedar, Rasulullah tengok Siti Aisyah jerit menangis. Lepas pada itu Rasulullah tanya, "Ya Ummul Mukminin, Siti Aisyah, bapa menjerit? Bapa menjerit?" Dia kata, ketika ya Rasulullah tidur tadi, amo bila janggut Rasulullah ada 10 orang hak putih. Amo pun mari terfikir, umat akan kehilangan Nabi, amo akan kehilangan Rasulullah. Maknanya ibu-ibu, bapa-bapa semua, Rasulullah dekat nak wafat. Sebagai penandanya janggut putih. Ambo ni lebih pada 10 dah. Kalau lebih pada 10 lambat lagi lah Nayuk nak mati. Dia jangan wish 10. Kalau ada habis lagi di rumah kelip bila lah. Lah kelebih tak apa. Dia jadi telajuk dah. Kalau hak tak ada lagi tak suruh kelip bila janggut orang lah. Buat berembah je. Ibu-ibu dan bapa yang mati Allah Subhanahu wa taala, bila gitu Rasulullah pun tanya Siti Aisyah. Dia kata, yang mu jerit sampai gini mu ni mau mengenangkan mati ni, aku nak tanya mu, manakah saat yang paling pilu sekali pada mayat? Saat paling yang menyedihkan kepada mayat? Langsung Siti Aisyah jawab, hanya Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Mu dengan Allah Ta'ala sahaja yang tahunya Rasulullah. Rasulullah pun tanya balik Siti Aisyah, ya mu siapa jerit gitu mu tu mesti mu merasai, mu terbayar. Kalau tidak tak kan mu jerit. Tak kan saya sahaja nak jerit gitu. Langsunglah Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, saat yang paling pilu kepada mayat, paling sedih sekali pada mayat, apabila mayat tu dibawa usung dan keluar daripada rumah. Tika mayat duduk muka pintu tu, orang nak usung nak bagi kubur. Itulah saat paling sedih, paling pilu kepada mayat. Kerana apa? Kerana dia akan meninggalkan segala-galanya. Rumah hak dia jaga, hak dia sayang, hak dia hias, hak dia duduk daripada mula-mula sampai ke mati, dan dia akan tinggalkan. Inilah saat paling sedih sekali, dia kata. Dan memang ibu-ibu pun kita boleh bayar kan, apabila orang usung mayat tu daripada rumah, ketika tu kita tengok suasana keadaan memang sunyi sungguh, pilu sungguh, sedih sungguh ketika tu. Kita boleh bayar tu. Bila Siti Aisyah royak gitu, Rasulullah kata ke dia,
Rasulullah kata tu pun sedih juga. Tapi ada lagi hak sedih lagi. Hak tu sedih dah. Tapi ada lagi hak sedih lagi. Bila gitu Siti Aisyah kata kalau hak tu pun tak berapa sedih lagi, ada lagi hak lebih sedih lagi, iaitu ketika mayat dibawa turun dalam liang lahat dan dikambuh, tinggal dia seorang, habis orang pakat kelip belakang, tinggal dia seorang. Itulah saat yang paling sedih sekali kepada mayat, saat paling pilu sekali pada mayat. Akhir sekali Rasulullah kata kepada dia kata hak tu pun sedih juga, tapi ada lagi hak sedih lagi, sedih sesedih-sedihnya. Siti Aisyah pun kata, ya Rasulullah, tak tahulah aku ya Rasulullah, kalau hak tadi pun tak sedih sangat lagi, hak ni pun tak sedih sangat lagi, tak tahulah aku. Allah dan Rasul sahaja yang mengetahuinya. Bila gitu ibu-ibu dan bapa semua, Rasulullah pun royak ke Siti Aisyah. Dia kata, ya Aisyah, kalau mu nak tahulah saat yang paling sesedih kepada mayat, apabila orang mandi mari. Bila orang mandi mari, itulah saat paling sesedih pada mayat. Jadi sebab tu ibu-ibu jangan rugi orang mandi mari. Payah tak payah mandi duduk situ je, baru tak sedih kawan. Tak ada lah saat paling pedih sekali, dia kata, ketika orang mandi mari. Rasulullah tanya, dia kata, apa? Nak tahu tak apa saat tu paling sedih sekali pada mayat? Cuba memperhati. Di waktu itu orang nak mandi mung, dia akan buat habis segala cicing, gelang, loket, jas, gapo hak ada, ibarat sebagai alamah, burhan, penanda kekayaan, harta, tak ada detik itu. Tak ada. Siapa dia nak mandi mayat, dia buat habis dah kakak. Lo ni pakarlah, nak pakar pun pakarlah. 2 ya berat, 4 ya berat, 5 ya berat, 10 ya berat. Ibu-ibu sendiri 90 dah berat. Capulah berapa berat. Nak ya. Tok laki tu bahas kecil manis. Kau kecil. Kita kau besar tengok depan amun sofa. Nah, susut dah gelar, nampak susut dah. Tak usah susut lah, pakar lah. Muka tak mati lagi ke. Amba royak, Nabi royak ni tika mati. Takut tika tu dia kata tak ada dah sebagai alamat penanda kekayaan. Lah ni mu boleh sahur lah. Lah ni mu boleh sahur. Situ tanahmu, sini rumahmu, situ perniagaanmu, situ kedamu, situ kebunmu. Gapo dia lagi hakmu? Mu boleh sahur, tak ada satu. Bila lah mu nak bila. Tapi tika tu tak ada ke sekarang habuk. Tak kena lagu anak dan harta menjadi fitnah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala dan bapa semua, dalam kuliah-kuliah hamba contoh kayak gini je. Kita ni nak termasuk hamba lah. Kita banyak bila harta dunia. Kita banyak bila kakak hak kita nak tinggal. Jarang orang bila benda hak dia nak bawa. Amo contoh ke gini adalah, amo nak mari ceramah sini di Kampung Seno ni, Tani. Amo tak bawa pitih 5 sen. Tu kereta amo mampu di Rata Panjang. Mampu kereta amo di Rata Panjang. Orang kenal amo dia pun mari. Sini panggil baba lah, sebelah sana dia panggil ustaz. Orang kenal dia pun panggil ustaz. Bapa ustaz? Kata kereta habis minyak, mampu. Dia kata tak apa ustaz. Ustaz tunggu sini, buat mari pitih, hamba tolong pergi beli minyak. Ustaz jawab ke dia? Pitih tak ada. Tapi di rumah hamba banyak. Ngabini ngambo ada, dalam bank ada, rumah sewa ambo ada, rumah hamba besar. Bini ambo gelar siapa ke siku. Orang ni kata ke dia? Dia kata, tak apalah hak tu ustaz, hak tu.
Ni wak mai pitih nak beli minyak. Lah sekali amal kata dia, gini pakai pitih demo dulu. Dia kata tak boleh ustaz, amal wak beli minyak juga. Paling punggu ambo, orang ni kata ambo cerdik ke bodoh? Bodoh mu ni ustaz. Duk bilai barang hak mu tinggal di rumah. Siapa nak buat minyak tengah jalan pun tak boleh. Mu tak satu royak, pitih mu banyak beribu-ribu berkuk-kuk pun. Tapi mu nak buat minyak pun kena minta dengan orang. Ibarat gitulah ibu-ibu, bapa-bapa semua. Hari ni kita duk bilai barang hak kita nak tinggal. Tanah, rumah, barang kemah, harta gotu, harta go ni pitih. Tak ada masalah. Tapi apa dia hak mu nak bawa masuk dalam kubur? Hak ni hak kita nak tanya punya. Kalau mu ustaz, kalau mu cerdik, barang hak mu nak tinggal pun mu tinggal ada. Barang hak mu bawa pun kena ada juga. Apa? Takut minyak habis tengah jalan. Lepas tu mu nak beli gotu-go ni. Lepas mu nak minum air lah berapa. Baru orang panggil orang cerdik. Ni mu duk bila barang hak mu nak tinggal saja. Barang hak mu nak bawa. Gap dia hak mu nak bawa. Mu nak bawa surah Al-Muluk. Surah Taba. Mu nak bawa semaya tahajud. Gap dia lagi mu nak bawa. Nak bawa semaya jemaah. Mu nak bawa baca Quran. Mu nak bawa zikir. Mu nak bawa sedekah-sedekah mu. Ni hak barang mu nak bawa. Kalau kita lihat dalam kitab Azkar, dia menyebut siapa-siapa dia yang nak suruh kubur dia tu luah. Kubur dia tu luah melalui sedekah. Kau banyak sedekah, kau luah. Kau banyak sedekah, kau luah. Ini sedekah tu main sokuk. Tak gerak. Lepas tu duk balut sokuk pun dah kita ikhlas.